Okay guys, so hari ni aku nak ajar cara nak naikkan korang punya follower. Alright, seperti aku tunjuk dekat video ni, korang nampak okay. So saya daripada 0, sekarang saya dah ada 9 follower. Okay, nampak tak? 9 follower. Dalam masa sekejap sahaja saya buat, terus follower saya naik. Nak tahu macam mana? Korang kena tekan dulu button subscribe, like, follow, share, repost. Okay, sebab dalam video ni yang mana nak buat TikTok Shop ataupun nak buat TikTok affiliate, korang kena tahu cara dia. Okay, pertama sekali untuk dapatkan beg kuning tu, korang kena ada 1000 follower. So macam mana nak cari 1000 follower? Dalam video ni aku akan terangkan sedikit cara untuk naikkan korang punya follower. Dia ada dua cara, satu dalam video ni, dan video yang part kedua nanti saya akan buat video macam mana nak naikkan korang punya follower tanpa korang buat apa-apa. Yang tu maksudnya korang just buka satu app. Dia pakai app tambahan lah yang tu punya. Yang ni korang buat secara normal. Yang ni orang cakap secara halal lah. Okay, secara halal. Satu lagi secara yang tak berapa cantik, tak berapa jernih. Alright. Sekarang ni kalau korang tengok saya punya follower ada 9 dekat TikTok 9 dekat TikTok. Lepas tu dekat YouTube masih lagi kosong. Okay, jangan lupalah follow saya punya TikTok dan juga YouTube. Alright. Okay, dua-dua korang kena follow lah. Sebab video panjang semua ada dekat YT. Okay, dekat TikTok ni saya akan cut yang pendek-pendek gitulah. Alright. Seperti dalam video korang tengok nama ni, memang nama ni lah dekat mana-mana permainan platform. Alright, sebelum ni saya ada Prot MJ. Nama saya, ajak saya tunjuk follower saya, okay? Prot MJ. Korang boleh search PROT MJ. Alright, Prot MJ. So ni saya juga, okay? Alright, ni pun saya juga, Prot MJ. Ni video saya baru upload ni, baju merah. Okay, ada 6 video. Yang ni saya buat untuk beg kuning. Okay, yang lagi satu tu standby untuk beg kuning juga, tapi masih lagi mencari follower. So saya nak ajar korang cara nak naikkan korang punya follower. Okay, korang tengok ni, yang ni punya berapa saya punya follower? Alright, 41,000. Okay, bukan biasa-biasa lah. Alright, dekat YouTube pun saya ada lebih kurang 12 subscriber. Okay, 12 subscriber. So sekarang ni saya bermula daripada 0. Okay, sekarang kita push lagi. Okay, kita akan buat video mengenai cara-cara untuk naikkan follower, cara untuk dapatkan sale, cara untuk buat income dekat dalam media sosial. Okay, TikTok ke, YouTube ke, Facebook ke, semua saya akan ajar satu persatu. Alright. Tapi hari ni kita belajar TikTok dulu lah. Okay, kita belajar TikTok dulu. Okay, first, pertama sekali untuk TikTok, korang kena tengok video kat tepi ni. Okay, aku akan letakkan video kat tepi ni. Okay, cara dia simple je sebenarnya. Korang kena tahu orang yang buat tambah follower. Alright, macam sekarang ni kita cari Naufa dulu. Okay, dia banyak lagi dekat dalam TikTok ni. Bukan setakat Naufa. Okay, dia ada lagi Kabilen pun boleh nak tambahkan korang punya follower. Cuma sekarang ni saya nak ajar secara orang cakap apa, follower organik. Okay, first korang buka, korang follow orang dekat dalam tu. Dekat dalam follower dia tu korang kena follow. Okay, follow minimum, jangan follow banyak macam saya ni. Ni saya buat secara cepat. Kalau korang nak makan lonten, maksudnya satu hari korang nak dapat lebih kurang dalam 30 follower ataupun 100 follower, korang kena follow 2 orang sahaja untuk satu page. Kalau boleh, sambil tu korang kena komen dekat bawah. Okay, bagi orang nampak korang, supaya orang senang nak follow. Alright, korang buka, korang follow 2 sahaja. Okay, kalau korang follow banyak macam ni, korang boleh kena orang cakap apa, follower terlebih. Okay, dia panggil apa saya tak ingat ada nama dia. Tapi cara yang saya buat ni agak heavy sikit, agak berbahaya sikit. Kalau korang tengok di video saya tu, bila saya follow dia jadi unfollow. Okay, bila saya follow dia akan jadi unfollow. Okay, korang tengok, perhatikan sekarang ni kosong, dah naik 1. Nampak? Dah naik 1 sekejap saja. Okay, rekod saya baru 1 minit dah naik 1 orang. 1 minit dah seorang follower saya. Nampak?
Tapi saya buat ni heavy sikit lah. Tapi kalau korang nak, saya recommend korang follow 2 orang. Lepas tu korang komen boleh 5. Lepas tu baru buka orang punya ni kan, page dia ni, wall dia. Baru lepas tu korang follow lagi. Alright, korang kena buat macam tu. Okay, buat macam tu guys. Okay, korang boleh tengok dekat sini. Follow je cara ni. Ni sebab apa saya cakap tak boleh follow banyak tu, dia jadi macam ni lah. Korang tengok, saya follow, saya back. Lepas tu dia akan jadi warna merah lagi. Kena follow lagi. Nampak tak? Dia maksudnya dia tak detect. Okay, tak detect. Bukan tak detect. Dia bila korang terlalu cepat follow orang, dia jadi tak boleh follow. Itu sistem daripada TikTok sendirilah. Mana-mana TikTok pun dia akan jadi macam tu. Korang tak boleh follow orang banyak dalam masa serentak. Okay, maksudnya korang kena follow 2 orang. Lepas tu korang message dulu, relax. Lepas tu korang follow lagi. Korang kena buat cara yang macam tu baru dia naik. Okay, tapi kalau korang gelojoh follow 4-5 orang sekaligus, dia akan jadi tak masuk. Okay, korang tengok. Okay, nampak tak? Dia jadi 2 lagi. Tapi cara ni boleh buat, cuma saya tak recommend. Okay, ni saya just nak tunjuk cara untuk dapatkan korang punya follower tu dengan lebih cepat dan juga pantas lah. Okay. Okay, korang tengok dah 3. Okay, jam dekat atas tu korang boleh tengok dekat atas tu. Okay, 3, 2, 3. Okay, sebab ni saya end record, sebab tu saya record balik. Tapi waktu jam tu saya tak boleh nak tipu. Kalau yang ni kita boleh lagi orang cakap apa adjust kan. Tapi jam dekat atas tu memang nyatalah just jam waktu sekarang. Okay, korang boleh tengok. Alright. Macam sekarang ni, kalau korang nak buat, korang cuba guna cara ini. Korang boleh dapatkan sehari 30 follower. Okay, kalau korang lebih pandai, lebih kreatif, korang boleh dapat 100 follower ataupun lebih. Kalau korang top up, macam contoh bagi gift gini kan, bagi gift macam dia orang tu, lagi cepat. Okay, untuk 100 follower tu korang akan dapat lebih kurang dalam beberapa minit je. 100 follower tu berapa minit je. Tapi korang kena bagi gift lah. Itu yang kurangnya, gift tu kena beli. Jadi kalau korang tak ada duit, korang tak ada modal, nak bermula daripada zero to hero, inilah cara dia. Okay, korang buat macam cara saya sekarang ni. Walaupun lambat, tapi ada hasil. Kalau korang nak, boleh klik dekat bawah.